Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Breaky Reborn. Dan kali ini aku teruskan lagi kita punya adventure, iaitu kita punya penjelajahan dekat dalam World Restart. Let's go. Tak apa aku ni. Okay gini Jadi macam yang korang nampak kat sini, aku ada dekat spawn. Jadi ia hanya ada satu mana je. Maknanya aku mati. Ya, aku mati. Dan scene dia aku terdelete, yang mana aku mati tu. Tapi ni jalan yang aku boleh tunjuk kat korang. Okay guys, sepatutnya dekat bahagian sini aku letak gambar video yang mana aku mati. Tapi aku terdelete. Sorry. Jadi tak nampaklah scene yang mana aku mati. Yang tahunya aku mati jatuh dari lubang. Aku jatuh tu tak sengaja sebenarnya. Aku macam gali. Lepas tu aku bosan. Lepas tu bila aku bosan tu aku biarkan aku punya guard down. Lepas tu boom, mati. Dan ya, mungkin yang kali ni okey sikit kot. Sebab tak apa, aku tak nak spoiler kan. Korang tengok je lah sampai habis Okay, baik. Bye. Jadi ya, kita start balik daripada awal. Dan ini adalah kehidupan ketiga aku. Let's go. Okay, kalau ikutkan lah kan. Aku rasa aku ingat lagi kat mana koordinat village tu. Arah sini. Mana boleh je tengok dekat aku punya video lama tu, ada dekat aku punya YouTube channel. Video yang part 1. Aku tengok balik je lah situ untuk cari village tu balik. Jadi ya, kita tuju je ke village tu dan looting. Kalau aku dah kata, aku ingat village ni kat mana. Ni dia. Oh, by the way, aku pun ada jumpa. Aku baru jumpa. Rupanya kat sini ada satu structure yang mana kita boleh guna untuk bunuh golem ni dengan senang je. Okay, kita cari dulu kawasan di mana. Okay ni, rumah ni. Nampak bangunan ni? Okay, kita ni lagi pancing je dulu. Oi. So, kita dia. Dan naik. Sekarang kita tinggal tunggu dah. Bro. Kita dia. Jadi aku tak boleh start pula. Aku tinggal masuk je. Tapi kalau aku jatuh ni memang di end dah kita punya video. Okay, mati. Okay, mari kita tengok. Okay, kita dapat 3. Okay lah tu comel tu. Okay, ada roti, mantap. Aku tak ada kat table tu. Ada je kayu. Tak apa, nanti aku ambil. Okay, sekarang aku punya idea. Kita pergi mining cari copper untuk buat jadi armor. Lepas tu ya, sambil dalam perjalanan kita ambil beberapa kayu. Sini kan tempat kematian. Dan ya, sini ada gua. Seperti apa yang aku katakan. Okay, situ kita dah nampak ada copper sikit. Tak ada mob boleh naik sini kan. Semoga lah tak ada mob boleh naik. Terkejut aku, sial. Pas aku balik lepas mining ni, aku terus buat charcoal dengan menggunakan kayu yang aku jumpa tadi. Sikit je tapi tak apalah. Lepas tu aku letak crafting table untuk craft
Udah apa? Okey, kapak. Mungkin untuk cari lagi kayu kan, untuk buat lagi banyak charcoal. Setelah balik daripada mining kayu, aku pun bakar kayu-kayu tu untuk jadikan charcoal, yang mana boleh digunakan untuk aku bakar copper ni untuk buat full copper armor. Tengok ni guys. Yo, saya agak bergaya saya. Okay, tinggal seterusnya kita tinggal cari iron lagi kan. Iron lagi sikit. Yap, iron sikit. Lepas tu mantap lah. Kita cari kat gua-gua yang terbuka ada iron ataupun gunung batu lah. Sepun okey tak? Alah, comelnya. Guys, baby camel guys, comelnya. Lolololo. Nak roti. Setelah aku main-main dengan camel tu kejap, aku pun pergi kat gua. Lepas tu aku jumpa lion. Kita lindungi diri dulu jap. Lepas tu aku terus main dengan iron ni, bakar dan buat shell. Lepas aku dapat shell pun aku rasa lebih berani lah untuk pergi explore lagi banyak cave. Akan tetapi semasa aku explore cave ni, kebanyakan cave banyak yang aku jumpa dia tak ada iron. Paling-paling pun banyak mob je yang nak bunuh aku. Pas aku dah keluar daripada gua, pas aku mencari iron, tiba-tiba muncul satu ilham. Kita perlukan iron aku ni, tapi tak jumpa tempat nak cari di mana. Jadi kita ada dua pilihan, antara aku terus pergi cari iron, teruskan cari iron, ataupun aku buat iron farm kat sini. Sebab sini ada villager kan, kita boleh buat iron farm kat sini kan. Okay, kita buat iron farm kat sini. Kita dah go. Antara kita buat iron farm kat sini, ataupun kita pergi cari iron dan cari diamond. Tapi bagi aku kan, kalau ikutkan, paling senang kita buat iron farm lah kat sini kan. Jadi ya, aku rasa aku kena pergi buat research dulu sekejap. Okay guys, tadi aku baru lepas buat research macam mana cara nak buat iron farm. Dia kata pertama-tama kita kena cari tempat yang mana jarak dia kira-kira 150 daripada village ni, supaya tak ada village ataupun benda-benda lah yang akan mengganggu daripada hostile mob nak serang dia. Jadi ya, aku berkata aku pergi ambil dulu, aku buat shuffle dulu sekejap. Okay, sini comel. Sini kan, tapi kita cari tempat rata sikit. Sini. Sini macam sesuai. Sini kena buat flat. Sini comel. Kita tinggal alihkan sikit pokok, lepas tu comel dah. Okay, sini dah clean. Sekarang kita tinggal tanda dulu 5x5 yang mana kita nak gali. Atau kita gali je dah terus. Tapi aku takut tak apa. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi ni dah ada lubang dah ni, comel dah ni lubang dia. Tinggal aku cari katil je kan. Kita ambil dulu katil yang dekat village tu sampai licin. Lepas kita dah ambil tu, kita tambahlah dengan benda-benda katil-katil lain. Dan cari gravel, baru letak villager. Dan tutup, dan kita farming guna manual dulu, baru guna yang auto. Okay. Sekarang kita cari gravel untuk buat meja kerja untuk villager-villager tu. Betul dah. Dia kata flame. Selepas aku dah dapat gravel yang secukupnya, aku terus tukarkan dia ni untuk jadikan dia flame. 20 kita mantap, 20. Boom. Okay. Selesai kerja aku. Tutup. Okay, settle.
Tutup kat sini dia akan jadi area untuk villager. Jadi kita boleh tutup supaya tak ada mob boleh masuk. Dan masa ni baru kita bawa villager masuk. Okay, dekat sini kita perlukan 2 ekor villager. Lepas tu nanti kita breed dengan dia dekat sini sampailah cukup 20 ekor, baru kita keluar. Jadi sekarang aku tinggal kasih dia orang roti dan tunggu dia orang breed je. Ni dia kan ada farm dia kan. Okay, kalau kita tengok ikut iron kita ada 11. Jadi kita tinggal tunggu lagi 2 ekor Angolon spawn dan setelah. Sebelum itu kita perlukan buat tangga. Okay, mantap jadi ya. Siap dah iron farm. Patutnya guna yang soul punya, tapi disebab aku tak ada soul, kita guna je yang ni. Kalau nak guna yang soul, dia tak ada asap, jadi sedap sikit tengok. Lah, kucing drop string. Aku baru tahu, cok. Aku baru tahu kucing drop string. Jogi aja lah. Go, item go guys, let's go. Aku dah full iron armor, let's go. Memang betul-betul aku speedrun ni. Ni kali pertama gunanya aku sampai iron dengan begitu mudah. Kan? Daripada nyawa pertama aku mati dengan creeper, nyawa kedua aku mati jatuh gunung, dan nyawa ketiga aku tak sia-siakan. Aku sampai iron. Let's go. Nanti kita tinggal cari fortune, diamond. Lepas tu mining dapat diamond banyak-banyak. Lepas tu baru kita upgrade pakai full diamond. Lepas dah full diamond kita cari netherite, pergi bastion. Lepas tu baru kita pergi DN. Let's go. Jadi ini tempat mancing kita, dekat dengan tempat iron farm. Jadi kalau nak mancing kita tinggal tutup. Letak torch dulu supaya tak gelap, tak ada benda spawn. Dan ya, kita mancing. Okay guys, setelah kita mancing selama beberapa hari, iaitu dah nak capai hari ke-50 dah ni, aku dapat ni. Ni adalah semua duit yang aku dapat, yang mana dah banyak-banyak buku ni sampai aku timbun pula ada chest baru ni, tak ada satu pun yang dapat fortune. Jadi bila aku buat research balik, rupanya kalau kita nak dapat fortune, cara yang paling senang adalah dengan buat enchantment table, yang mana kita boleh dapat fortune 3 dengan senang kalau kita ada enchantment table. Jadi aku punya cadangan sekarang ni, aku baru tahu lepas dah nak dekat hari ke-50 baru aku tahu. Jadi sini kita akan buat enchantment table, tapi kita perlukan item iaitu kulit dan juga kertas kan. Jadi situ dah ada sugarcane. Kita tinggal cari lembu, lepas tu buat cow farm, buat sugarcane farm. Kita buat dekat sekitar ni sugarcane dengan cow farm. Sambil dia tengah farming tu, kita sambil tu pun kita memancing untuk dapatkan entah ada rezeki dapat daripada pancing tu gitu. Sebab nak buat enchantment table ni makan masa kan tak? Jadi ya, jadi sekarang aku cadang hanya untuk kita pergi mining dapatkan 5 diamond. Ya, 5 diamond. Kita pergi mining cari 5 diamond, untuk 2 untuk enchantment table dan 3 lagi untuk buat diamond pickaxe. Diamond pickaxe untuk cari obsidian, dan bolehlah kita buat buku dulu untuk buat enchantment table. Kita buat kat situ enchantment. Lepas tu kat sini lah buatlah sugarcane dengan cow farm. Lepas tu sambil tu bolehlah aku buat rumah juga kat sini, gitu kan. Betul tak? Sebab aku rasa gali ke bawah lagi senang, jadi aku buat je lah teknik tu dulu. Okay, dari sini jaga dan kasih creeper masuk. Okay. Nanti saya kasih upah.
Okay guys, so aku dah sampai dekat kedalaman negatif 59 dan sekarang kita tinggal gali untuk cari diamond je lah kan. Let's go. Okay, setakat ni aku mining, aku dah dapat 5 diamond, cukup dah tu untuk kita buat craft table. Tapi sekarang kita kena cari obsidian. Okay guys, tadi aku jumpa lava pool kat sini, yang mana kat sini ada lava ni. Jadi aku ambil je lah dia punya tu, dapat 5 aku dah ambil. Jadi tinggal kita naik balik ke atas dan buat enchantment table. Lepas tu bolehlah kita terus buat 2 lagi farm tu. Okay, pagi. Yo, miau miau. Ada dekat kulit. Nak buat search je dulu. Ada kulit. Okay, kita tinggal cari itu je lah. Okay, kalau kita dah dapat barang-barang dia, tinggal kita buat je. Buat kertas, bom, lepas tu buku, dan jadilah enchantment table mana. Itu dia enchantment table. Okay, sekarang untuk kita dapatkan barang yang hebat tu, kita perlukan XP farm. Yang tu akan jadi nyanyi lah, sakit hati aku kalau ada XP farm tu. XP farm, kita kena ada XP farm. Lepas tu kita kena pergi nether. Lepas tu ni, itu, ini, itu. Ataupun senang cerita, kita tinggal bantai je mob-mob yang ada kat sini pada waktu malam tanpa mati. Lepas tu sini aku kena letak pula buku-buku tu, kena cari kulit. Jadi ya, aku kena tengok dulu, aku kena research dulu macam mana nak buat farm lembu tu. Yang tahunya farm sugarcane kita tak boleh nak buat untuk buat masa sekarang sebab ya, kita tak ada quartz. Yang mana quartz adalah benda yang paling penting sebab aku dah biasa dah buat. Jadi ya, kita buat guna cara manual je lah dulu setakat ni. Kita kena cara manual dulu. Dan ya, aku kena pergi buat research dulu jap. Okay guys, aku baru je tadi cari. Lepas tu bila aku cari tu, dia khabar kita boleh buat dia jauh juga, jauh sikit daripada sini sebab takut bunyi bising, bunyi lembu je. Jadi aku cadangkan kita buat sini lah. Sini macam okey dah ni. Sini kau farm. Gitu dia. Okay, ni aku guna tutorial lah sebab aku bukannya reti pun buat farm ni. Okay, kita letak gini. Okay, kita ambil wheat. Lepas tu kita pancing 2 ekor ataupun lebih lembu. Okay, kita mantap. Okay, sekarang baru sedap. Dengan cara macam ni senang sikit aku nak fill. Okay. Sekarang aku tinggal tunggu lembu-lembu ni besar. Sambil tu aku breed dia supaya lebih banyak lembu jadi. Jadi rasanya aku boleh sambil tu aku kumpul XP. Dan ya, jadi aku boleh off dari job. Nampak sini? Aku mati dengan Enderman. Aku tak ada niat nak tengok mata dia. Lepas tu dia mari serang aku. Lepas tu skeleton pula mari backup. Nampak tu skeleton tu? Dia ambil armor aku. Okay, berjumpa lagi dengan aku. Dan ya, lepas aku mati ni aku pun tiba-tiba rasa down gila. Rasa stres. Rasa macam tertekan gila. Macam hidup kau ni dah tak ada benda dah nak guna. Macam tak function langsung dah. Game je kan, betul. Tapi tahu kenapa rasa dia sakit gila bila hilang awak tu. Jadi masa tu aku recover tu ambil masa
kira-kira seminggu 2 gitu. Lepas tu aku sambung balik yang mana restart 4, yang mana mungkin akan keluar selepas habis keluar video ni. Okay, jadi tunggu je lah. Bye.